Hari ini, kami, Random Team akan bermain game Memberi Country. Game paling sadis, paling engaging, Ramnya je ni. Kau ingat ni game apa? yang paling disturbing yang pernah aku main. Cakap macam bahasa susah. Oh, nak apa benda ni? Alah, kamera yang aku tutup je lah. Lagi gerak-gerak lagi. Ugly lah. Ugly. Aku menyesal main game ni. Hope you guys enjoy the video. Aku nak tengok. Headphone. Use headphone for best experience. Tak nak. Aku sekarang pesan phone ni. Aku kalau guna turn your volume as low as possible. Why? Kau nak buat satu rumah kena jump scare apa? Play during night and dark. Okay, dia suruh aku macam ni. Aku kena main dark mode. Lock your... What the heck? Aku buka lampu sekejap pak. Korang kena gelap-gelap, pintu kena kunci tau. Weh, aku buka lampu ni. Aku ni. Ada bunyi Ada bunyi. Meja aku ni. Ya awak audio. Video je. Buka lampu, kunci pintu. Tutup tingkap. Semua aku lampu. Aku rasa ni betul-betul game horror tau. Finally kita dah cepat jumpa game horror yang betul-betul best. Between of 1555 and 1556, reported missing person in mobile country set out. Tempat baca weh. Tadi banget. Other common missing person case in 2065 was... Missing person. Apa saja jump scare ni? Ada ke? Mana ada jump scare? Baru mula dah jump scare. No. You know certain game kan kadang-kadang ada muka orang seram ke apa ke. Kata kena pun missing person. Tapi rasa tak ada. 34 orang banyak gila. Kita detektif ke? Apa tu? That's block. Apa benda merah tu? Dia nama. Oh my god, ramainya. Kita jadi detektif kan ni? Apa ni? Ya Allah, version ni. Alah, video apa ni? What the heck? Gila lah. Aku kena solokan lah. Aku tak dengar audio korang ni. Wow. Simple, ringan. Malu apa ni? Adakah ini apa yang namanya website apa tu namanya Epstein tu punya tu? Oh no. Kan? Cuma je bagi dalam bentuk macam ni lah. Fallen Angel. Aku kena tembak ke? Angel. Fallen Angel. Tak, masalahnya dia suruh kita tutup pintu, kunci ni, buka lampu. Dia cakap buka lampu dah buka terus. Bila aku tadi kan, bila aku tingkap buka. Aku live. Sekarang slow pula audionya. Aduh. Aku hati orang hitam mana tadi weh. Orang hitam. Refreshing. Wow. Betul-betul introvert tau. I remember now. Gambar apa random? Apa benda? Apa ini? Tak tahu. Banyak yang sampah ni. Bilik siapa ni? Korang, ini bilik siapa ni? Sini datang sini. Ni bilik siapa ni? Mesti bilik penganggur ni. Anjing, ini bilik aku. Ngaku lagi. Barang digantam tau. Oh my god. Weh, ni siapa ni? Tak kenal. Sekejap, kita dari tadi tak baca cerita.
Tak apalah, kita baca je. Ambil Fallen Angel. By the way, tadi apa benda? Oh ni Lindsay dah jumpa dah guys. Lindsay dah jumpa. Dia cakap apa? Oh, ambil sampah. Check out the trash. Feed the animal. Kita ada animal ke? No homework. No. No. Ada siapa telefon ni? Mana telefonnya? Mana telefon? What do you want, Besen? Kan? You and the boys are gonna pass by your house and read Trevor's letter. Looks like we'll be paying you a little visit tonight. Huh? Wait, what? We paying? Kita deal. What? Oh boleh. Kenapa gay? Kenapa pembuli yang nak pergi rumah kita? Saja. Bunyi apa tu? Wait. Tingkap yang terbuka. Tingkap yang terbuka. Remember, the horses almost killed you. Tingkap yang terbuka sendiri. How is he tomorrow? Tak tahu. Cek tingkap. Wait, game. Apa itu terbuka? Mana? Kita kena jaga satu-satu kita terbuka. Ambil sampah bawah tu. Aku saya kepada aku. Aku mau sama. Aku rasa kalau paling-paling pun tu seorang dua orang mati. Dah. Alamak, kena keluar ke ni? Kita kena jaga. Aku buang sampah. Okay. Selamat berdikari, Syafwan. Aku berteman. Apa ni? Asal dia teleport? Weh, tutup. Ada benda tu. Tak ada benda. Kenapa pula tu? Mana ada hantu? Apa benda atas? Apa benda? Tak ada pun. Jom. Macam tak ada je. Malu asik. Astaghfirullahaladzim. Aku kena jump scare. Mana lampu dia weh? No. Kawan abang kaki hilang. Abang kaki. Monsternya mana? Monster weh, kau tak nampak monster ke? Monsternya dia hilang waktu buka lampu weh. Weh, kita kena jaga lampu juga weh. Langsir dengan lampu. Betul. Weh, aku sumpah weh. Buat kerja sekolah. Aku tengok grafik rendah dia, grafik tinggi seram weh. Asal aku nak buat kerja sekolah asal gelap. Kejap. Apa ni? Aku nak Aku nak bagi nama apa? Henry. Henry ya? 4. 4. 1, 4 lah kan ada 2 kot. Alamak kan? Kau salah jawab ke? 9 bagi 2. 4.5. 3. 2 faktor 3. 9 bagi 3 mana boleh jadi 3. Oh no, Syafwan tidak. 8. Choose the next subject. Choose your next subject. Apa mana aku tahu? Apa? Choose next subject. Alamak. Apa ni? Biologi, astronomi. Korang, aku masih tak dekat matematik ni. Matematik mana pula ni? Oh my god. Dua macam V ke bawah tu apa? Tu kuasa 3 lah. 2 kuasa 3, 8. 8. Aku pilih biologi ya. Aku sanggup risikokan diri aku. Oh, betul. Biologi. Allahu Akbar, mati aku. Mati aku tak jawab. Telefon bunyi. Iman, jangan cium aku je. Kau tahu aku ni aku ke mana? Caller. Apa ni? Okey, aku lari. Kau nak lari kenapa? Aku lari. Hello? Weh, kau ni gemuk. Aku lari. Apa kat mana? You have very nice house. Jangan puji. Aku buka pintu. Jangan puji. Apa benda tu?
Terima kasih banyak-banyak puji. Tapi tak apa. No, thank Dia mati you. call. Matikan call. Kau kemana? Aku kat atas. Lah. Aku tak Kita kisah sama. Oh no, ada benda lah kat luar. Korang cuba kita. Jangan distract, jangan kena distract. Jangan buka. Buat siapkan kerja sekolah. Apa ni? Kau bawa apa sampai? Aku tak tahu. Aku stay kat atas. Aku tak tahu. Ada bunyi kaca pecah lah guys. Sekejap, aku rasa bawah dah bahaya lah. Aku rasa orang masuk ke bawah. Jom. Jangan cuci aku. Jom guys, turun bawah. Sama. Cepat ke bawah. Kaki semua elok tu. Sekejap, bukan kira. Wait. Ingat korang, kita dah pernah main yang military tu kan? So, aktif belum? Kita buat gaya dia. Fuyo gaya. Jom kita buat gaya L. Orang ingat depan tu ke? Okay. Aku jaga blindfold. Jaga blindfold aku. Okay. Kalau ada apa-apa, kau tembak je. Wait. Oh, tengok sisi dari sisi. Kenapa Wih, tinggal tempat besar? teruknya hancurnya. Tingkau terbuka. Weh, macam figure dulu lah. Kau dah pergi depan dulu, jom. You naughty. What happened in here? No. Aku tak suka. Oh no. Jom kita tengok apa belakang. Macam nak bersihkan dah rosak macam ni. Tahu tak otak dia kan macam otak aku tu. Tengok nak buat kerja sekolah tapi fikir benda lain. Memang. Weh, jangan kunci aku. Nak soalan apa pula ni? Aku tak buat apa-apa pun. Ni macam ada jump scare je. Hati-hati guys. Hati-hati. Belakang. Aku takut. Aku Tidur, ngantuk. Oh, ni aku masuk. Tidur. So sweet. bah. Weh, tingkau kita lupakan Aku macam tu kan je. masa tidur time nak buat kerja sekolah, aku tak buat kerja sekolah langsung, aku terus tidur. Ada persoalan. Jawab. Hello. Lampau lagi. Jawablah hello. You've been tired, yes. Hello. You've been tired lately. Yes. Do you Yes. Aku You cakap yes lah. believe your life was purpose. Yes. No. I do. Yes, I do. I believe my life was purpose. Our thoughts are somewhat define us. Habis tu? Every least person in this planet was done made full evil. Not evil. Ya, aku dah jauh sangat ke ni? The only one There's only exception. one exception. Siapa? Would you believe? Would you believe someone with your life which never thought to you life? Your life. No, aku akan cakap Tak ada butang no. no matter how Make my sharper than clay. Yes. Lain kan ni? Malah asing. Ya Allah, aku terkejut. Asalkan suara dia. Hey, do you not have much time? What do you mean? What do you mean? And did you not have ni No kau matter what mana ni? No matter what. What's going to happen? Hello? Nak jawab apa lagi ni? Oh no. Aku jauh titik-titik. Aku jauh titik-titik. Weh, aku nampak. Kau nampak apa? Dah siap lagi weh. Hello. Weh, apa ni? Hello. Do you see it? Pokok. Did you see it? No, I do not see. I do not Tak nampak pokok je. Pokok je. Tak ada apa-apa kan? Please. Pokok je. Pokok je. It's just my tree. Tak nampak apa-apa ni. Pokok je. Please, pokok je. Ada mata. Who are you? Mata. Aku nak cakap apa ni? Marble ke? Cakap country. Jangan cakap rumah. Fallen Angel. Cuba Fallen Angel. You like quiz, huh? Country. You like quiz, huh? Yes. Eh? Fallen angel. Oh, fuck. Eh. Fallen Angel. Fallen Angel. Aku cakap. Can see you Okay, through the... korang. Weh, korang. Siapa dah ambil Fallen, siapa dah ambil Enemy. Aku fallen angel. Fallen Angel. Oh shit. Aku ambil something dua. Aku pun itulah aku enemy. Janganlah aku takut kena teror pula. Korang ada masa. Ada mata tadi. Weh, jap. Weh, 22 saat. Apa ni? Apa? Apa ni? Malu asing. Apa kena buat? Ni apa ni? Kita kena buat apa? Ni muka siapa ni? Random. Aku tak nampak apa. Hitam je Kenapa ni. sengap? Kenapa sengap ni? No, jangan sengap. Aku takut. Aku slow audio dulu lah. Prepare. Kenapa hitam aja ni? Saya pecah. Making double. Masa depan kita kan ni? Bunyi apa tu? Nak menguap di. What time is it? Hello guys. Kita decay ke? Oh, tak ada tu. Tali no file. It's already midnight, okay?
Mana-mana kau nak tajam. Kau dia tengah makan. Selesai. Kesian haiwannya tak dibagi makan. Agak rata. Jangan kau. Kita Terbuka. Kamu ni ke kaki. Oh, ada lighting. Kenapa flashlight macam ni? Suap haiwan tengah malam. Hmm. Siapa idea gila nak suap kuda tengah malam weh. Bagi makan kuda lagi. Dia nak suap rumah. Ya, ada orang bunyi ketuk pintu. Aku rasa, kita bahaya dalam kegelapan aku rasa. So kita kena pastikan semua arah kita ni ada cahaya. Sama pula Noki. Oi, tak salah. Ne asine rumah musume. Nanda na ada kita. Nak weh, nak sekejap. Weh korang jumpa teman aku takut tadi sebab tu aku nyanyi lagu rumah musume. Asine. Hati. Rumah musume. Ai Aku rasa cita dia ai. jaga keliling kita. Kita hintai kat situ. Kan ada pengintai tu. Ke depan ke belakang pintunya? Dia tak boleh kami yang Korang tahu tak tempat aku beli jauh? Astagfirullah. Wow. It's a door. Korang itu pergi kat pintu dulu. Bukan. Answer pintu. Dulu. Masalahnya kita nak kena kuda jauh tu. Serius tak? Ya. Aku lagi rela weh tak suap esok. Aku lagi rela suap esok. Kat 105 Solo Oh, betul. ada big hole lah, big hole. Apa ni? Stranger. Malak tak ada. Orang tu siapa ni? Mana ni? Oh, who are you? Brother, my bag. Okay. Why you? I'm looking for somebody to help. No, I don't want. Apa ni? Oh, vote. Korang kita nak vote apa ni? Kau lagi 5 saat. Vote je. I'm sorry. Vote je. Kalau baru aku nak dapat info sikit dari dia ni. Just a mile away in his hole. Okay. Aku nak tidur. Aku kesorangan. Oh my god, kan atuknya Aku nak help you. Weh, kita masuk SPM weh. Kita tadi buat homework. Are you alone? Are you alone? Oh shoot. Kita tak alone. No. Let me say what? No. Oh hell no. Dia kenapa tu? Atok kau kenapa? Atuk, you okay, Atuk? No, Atok tidak. Kenapa ni? Flashback. Apa ni? Apa ni? What the heck? Oh my god, audio je. Lepas tu kita kena buat apa? What the heck? Bunyi apa ni? Aku rosak weh. Jangan. Jangan. I stand behind the door speechless. Ya, kita semua speechless weh. Yelah macam Atok ni tadi. Expect diorang akan keluar daripada badan atuk tu sendiri weh. Aku kena bunuh ke apa. Kan? Makan. Weh, apa yang jadi? Ni Iman aku ingat dia jadi Tenyun dekat Hong Kong Star Rail tu. Wow. What's happening? Oh, okay. Dia nak realize tu. Hati-hati. Aku nak baca. Dah bangun. Dalam ni please. Tak apalah, kita kasih kuda tu mampus. The face looks so familiar. Okay, kita naik atas weh. Ke situ tingkap. Literally tingkap pecah weh. Naik atas. Lah tak salah. Kata prank you. Bullshit je. Kau kata tu prank apa macam tu? Prank apa je. Kita tengok atuk punya badan tu koyak weh. Lepas tu kau kata prank tak logik. Alah. Dekat dapur. Kau gila ke? Tak nampak ke atuk tu mati? Apa ada Ada apa tu kat bawah? Aku jaga kiri. Jom kita YOLO je. Jom. Aku jaga ke depan aku. Guys, jom laju. Tak apa, yakin. Kita boleh. Kena dekat belakang lagi lah. Sebab kalau tak nanti kita tak tahu gimana weh. Sebab nanti aku hilang nanti tu weh. Feed the horse. Yes, aku sangat pandai explain. Where all your... Oh no, kuda kita hilang. Alamak, Pak. Dah masuk. Balik je, aku tak nak cari. Tarik. Alah. Kita kena cari kuda. Kat sana.
Oh, tak apalah, aku nak balik lah. Bye-bye. Segan-segan je. Weh, jauh je. Aku depan lah weh. Nah, aku jaga belakang ni. Korang tak jaga kiri kanan pun ni. Ish, korang ni. Alamak, ada apa ni? Tak tahu apa tu. Bagus. Bagus. Suara dari kanan. Aku dengar suara dari kanan tadi. Mana ada suaranya? Tak tahu. Nufail. Weh, Nufail lari terus. Nufail lari. Nufail. No, Nufail. Nufail jangan lari. Nufail jangan pergi orang Nufail sini kau. Nufail tu lah kawan kau. Janganlah lari. Jangan pergi orang. Tak apalah, aku solo lah. Jom. Aku YOLO. Si Nufail tu pandai lah kalau jumpa tu kat rumah ke apa. Betul. Biarlah Nufail. Nanti dia kena teleport juga. Oh. Kenapa kuda kita mati ke? Kenapa dia sensor macam ni? Pikir. Oh, di sini. Kudanya Dia dah mati. Korang aku tak nampak. Oh. Tak nampak. Oh, Kenapa ghost. kita slow? Oh, Apa ni? membazir je kita Jos. Lah. Kita dah mampu dah. Patah balik, jangan patah balik guys. Jangan patah balik. Patah balik, jangan patah balik. I should be out here. Let's get back inside quickly. Jom balik rumah guys. James. Itu boleh lari laju lah. Wah, kan tadi. Yeay, balik rumah. Wait, what the heck kat rumah kita ni? Lah, di rumah kita pula yang bahaya. You can reset inside. Tahu Cari tak? pasal lah orang ni. Kita- Tutup pintu je. Jom kita tidur kat kandang itu je, kandang kuda. Tidur kat kandang je kan. Kita tidur kat kandang kuda. Jom. Itu hari ni. Kita buat cerita sendiri. Jom kita tidur kat. Gila. Sini weh. Sini selamat. Ha. Tidur kat sini jom guys. Tidur sini je lah. Korang mana tu? Mana kudi tak lari, tak ada pagar langsung. Ha. Mana pagarnya? Pakainya hilang. Misteri. Kesian. Aduh. Kenapa? Aduh. Bagus ni lah. Sini. Korang, saya tidur sini lah korang. Sini. Kenapa lubang kat sini? Kenapa lubang kat sini? Kau pelik. Nufail, kita salam agak kat sini Nufail. Aku tak yakin ada lubang kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jaga jarak ah. Kita jaga jarak so kalau seorang mati tu kita yang lain boleh lari. Jom je lah. Kita pergi je lah masuk rumah jom. Anjing. Anggap je kita tengah lapar. Kita lapar. Kita masuk. Buat kau. Ya Allah, apa ni? Cakaran siapa ni? Aku balik. Aku tak nak masuk. Weh, jangan tutup pintu. Weh, aku. Kita korban katil. Okey, tak kisah kot kalau kita korbankan tu. Kita korbankan satu untuk kasi makan. Mungkin kucing kita kot. Kucing kita cakap. Sekejap, pintu kena tutup ke? Sebab aku rasa benda yang kat dalam ah. Search the house. Oh my god. Tutup pintu lagi guys. Tak betul. Basement. Basement? Kau gila biasa. Tak boleh masuk lagi. Aku ingat boleh masuk ah. Jangan. Game horror basement tak pernah benda bagus. Tak ada. Kat atas kot. Kat atas. Jom. Korang hati-hati. Ni apa sahaja gelap sikit ni. Hidupkan lampu. You so naughty hantu. You so naughty. Asal. Nyorok pula. Naughty. Jangan kau tinggalkan kita orang pula ni. Buka lampu. Dekat bilik kita. Ni kucing. And it doesn't look like anything is out of the ordinary. Kau main ref. Ada benda masuk kat bilik kita yang dekat dapur tu apa cerita tu yang tersekat tu. Itulah. Basement. Basement. Yeah, basement Syafwan. Bagusnya. Korang pergi dulu. Aku nak tengok TV yang Jom lah, aku nak tengok TV. Jom. Kita kena ke basement Nufail. Weh, bukan basement. Aku tengok macam kecil je. Apa sebab pintu besarnya atau apa pula? Masuk je. Itulah pintu basement Angang. Tak, kat TV. Oh no. Buka yang tak dibuka. Apa ni? Kecil. No, tak nak masuk. Oh, ya Allah gelapnya. Lampu buka. Boleh patah balik tak? Jom lah, kita keluar jom. Jom. Patah balik. Tutup pintu jom. Buat tak tahu je.
Payahlah weh tengok TV tu. Jom ah. Tidur je lah. Dah midnight kan. Tidur je. Besok sekolah kan. Kita tidur je. Esok sekolah. Tapi Ha. Kena progress story weh. Kena progress story. Ya. Go down je, go down. alamak. Gelapnya masalahnya. Dah hidup lampu tapi lampu tak hidup. What the hell is this? Tak. Apa tu? Dia dah buka. Tu lampu tu dah buka. Jangan buka lagi. Oh, korang tengok belakang aku tau. Okay. Jangan risau. Aku tengok belakang ni. Masalahnya kalau aku punya Aku tengok belakang aku. Aku tak nampak. Aku tak nampak. Ya. Apa tu? Sama. Sorry. Atau aku boleh gerak. Dia gerak lagi ni. Apa benda yang gerak? Mannequin. Atau aku gerak lagi. Mannequin. Go down the... Asal nak gerak lagi? Oh, abang apa tu? Mannequin. Jangan pretend yang kau tak Ah. kepala kau tadi. Aku nampak Mannequin. Tadi kau tak mannequin. Tadi kau gerak ni. Tadi kau lompat mannequin. Aku tak percaya mannequin ni. Korang pergi sana dulu. Aku tak percaya mannequin ni. Sumpah. Okay, jom. Sumpah. Aku pijak kepala dia. Sumpah. Aku geram gila ni. Dia ada bunyi lah. Wait. Lari. Ay, Nufail, turun. Kaki turun. Yang itu buka kot. Kita nanti nak kecil lari ke apa. TV ni kan asal terbuka. Aku tak boleh bayangkan game ni main seorang. No, jangan. Kita kan tengok belakang. Jangan salah kat situ. Aduh, aku tak. Nanti kali jam sikit lagi. Capak aku punya. Orang tak jadi cakap. Maknanya nanti mungkin akan buat blackout. Ada fuse box. Insert the VSC. Alah, nak insert juga ke? Aku tak percayalah dia punya benda tu patung ni. Aku tak percaya sumpah. Aku tak percaya. Patung misas. Aku tak percaya sumpah monster ni. Mana sih Patung ni? ni. Nufail hilang lagi ya Allah. Patung weh. Cuma kena cari patung. Korang. Tak apalah, tak je lah. Kat atas ke kat bawah? Aku rasa macam kat. Ya, tak. Oh, atas kot. Atas. Jom. Pergi kat TV atas. Aku tengah cari kunci ni tau, kunci basement sebab aku nak kunci korang dari dalam. Tak boleh. Orang ajar. Tak. Bagus. Maksudnya kat atas. Maksudnya kat luar. Dah keluar kan. Tak apalah, bagus lah. Engkau yang bunuh nanti. Kan? Apa ni? Jat TV ni lah. Aku dah tekan lah. Aku tak boleh tukar skrin. Alamak. Mannequin tu. Mannequin. Ingat Aku takut. mannequin tu. Wah. Berita hari ini. Apa ni? The following posters. Any posters found. Aku guilty. 500,000. Hantu tengok ni je. Wow, mahalnya. Oh my god, bunyi je. Boy, bising lah. Tengah malam. Saya dia tipikal saya Rehab punya bunyi tau. Tak salah. Return midnight. Okay. Kita orang tak akan copyright benda ni lah. Buat apa tak dapat duit pun. Kita boleh buat YouTuber. Oh, tak salah. Memberikan research department. Okay. Research department. Ya. So ni antara mak atau bapak kita ni. Jadi cakap lah. Jadi cakap. Kita dengar dia punya cakap. Aku dengar ni. Ya, ceritanya ada kereta random hantar benda ni. Hmm. Yang kita keluar kejap pergi shopping mall. Apa ni? Lah, dari tadi aku tak cakap And video. log its Bagus. location. Dah kita dengar itu. Required to change your current route to avoid them. Kau gak. Malah asing. Log Ya Allah, kau tunjuk apa? simply walk away and continue your search. Oh, miau. Ni tak dengar Aku dengar suara je lah. Come across a coyote. Log Ni, its coyote. location and create a new Orang dia tengah file. explain. If Jangan one cakap does tu. not Dia tengah exist, explain. you are required to follow a coyote as long as possible. Alah, suara dia Oh. aku tak dengar dia cakap apa. If someone is lost, Somebody lost. please Alamak. assist them Ya. and continue your search. Ada budak tu hilang. If you spot any suspicious Suspicious person. individuals, report the individual to your dispatcher. Wow. Ha? Apa ni? Weh, Humanoid. so ada orang yang mungkin punca dia hilang. Aku dengar tu.
Apa ni? You humanoid. You must report us. Okay. Sekejap, aku rasa aku nampak radio. Tapi aku tak ingat nama. Okay, report. Will you send back to prison? Oh, Fafau kena report lah. To help me follow this clue. Oh, ada clue-nya. Alamak. Kita disuruh track ke benda ni? Apa ni? Okay, ada cakar-cakar. Dapur kita, yes. Apa ni? Large pillar bone organic. Ada tak Aku macam tak perasan. Oh, Benda kita dicakap gila siapa. Sekejap, gila. go to sleep. What do you mean? Sekejap, anjing ni dekat kita sekarang ke? Go to sleep. Go to sleep. Kan, Manic. Kau kata ni hoax? Apa benda hoax? Dia kata artikel ni hoax. Ya, aku rasa humanoid lah weh. Dia ni bukan ke? Jom kita tu. Kita anggap positif je. Jom, kita tidur. Kenapa yang kita tak nak report dulu weh? Report lah dulu. Aku tak percaya lah mannequin tu. Kita ada radio tak? Sekejap, kita kena cari radio lah. Ah, radio? Kita... Alah, kau kena gosok gigi. Saya terus gigi lah kita berpusat malam ni. Sekejap, mana korang? Mana radio kita? Tidur. Yes, tidur. Tidur Lena. Ha, kur. You are dreaming. Kenapa hitam? Yeah, I am. Aku tengah mimpi jadi pilot Gundam. Apa ni? You don't remember? Aku tak ingat apa-apa kat kau. Ni cakap macam perempuan yang rindu kita weh. Tengok. How? Aku tak terus cakap tu. Kan? Aku cakap Iman, untuk tikam kau. Apa ni? Handy special day. Have it special day. Wow, pokok. So sweet. So sweet. Aku rasa betul lah perempuan lah weh. Today is very special day. Betul lah weh. Kita punya girlfriend lah weh. Salah ex-girlfriend kita. Oh, ex-girlfriend. Kenapa sebab jam mandi ke apa? Kita putus. Sebab kita tak. Love Sebab dia campaign. bodoh sangat. Jadi Apa ni? bodoh tengah malam. Betul lah. Apa utah? Utah. Benda random utah. Kita take dekat Shop. Apa pasal dekat-dekat ni? Pasal tu dia kata Jangan tutup sah. Apa tu? Merah tu? Korang ada benda merah kat atas tu. tu cantik kan. Nah, Main lagu tadi Jason tak nak. let's tell me you all about it. Ex-girlfriend kita nak bunuh kita rasa. You kot aku rasa. Ya. Aku rasa ex-girlfriend kita nak bunuh kita. Oh, dah pukul 6 pagi. Yay! Ye, dah pagi. Finally. I woke very early at morning. But I left early. Didn't want to be that when to go here with long drive. Aku perasan aku tak banyak bercakap. TV apa ni? Kurang apa ni? Kan sebab kau lari tu weh. Tapi dia ni aku cerita je. Aku tak ada. Kita nak boleh kita hari ni. Asal mati. Ya, girlfriend kau mati tu keluarga ni mati ke apa? Mom told me turn off the camera. He said it's very important. Mom that ingat bercerai. Okay. Suruh matikan itu kamera. Yelah kan. Kenapa dia menggambar record Lah, orang? asal jadi 6 petang malam. Oh, aku ingatkan pagi tadi. Tadi nampak. We're driving very long time until mid of record me. Suara macam perempuan nama dia. Ya, masalahnya kan korang ini sampai apa habis. Sampai bila ni? Ada bunyi ah. Korang dengar je cakap apa? It will outline any areas where it senses movement up to 200 feet. Be careful tonight. Be careful You know tonight. very Okay. well how dangerous this can be. Tapi mana sampai dia? Mom and dad talk with the area for a long time. Aku rasa Maya dia mati weh. Dah. Dia macam rasa ini. Sebab aku tak percaya Daryl. Aku tak percaya Daryl tu weh. Alah, dah malam balik. Dia akhirnya perempuan. Tak apalah. Aku nak tanya tu. Weh, Man, aku nak tanya. Apa ni? Ni baca. Orang cuti kan? Cuti. Jesus tu.
Oh ni ceritanya. Okay, picture the campsite. Semuanya dimati lah weh. Lepas tu kita kasi yang sebab trauma. Oh, and that look lot of picture weh. Long time. The best one. Asal profile. Okay, gambarnya. Asal kau ambil gambar hutan random? Mati sebab diri. Ya, ada bendanya lah. Dia tu tak ada poster. Ramai mati kecil ni. Gambar. Gambarnya ada orang Islam tapi aku tak ikut. Aku tadi macam nampak. Ni tak ada. Ada tu. Ni tak ada. Kita iman rasis. Wow. Astaga. Orang Islam macam banyak. Biasanya orang banyak. Okay, gambar hutan. Orang Islam. Aku nampak lah. Work all night. Anda membuat kami terasa. Tengah story penting ni. Fokus kat story lah weh. Alah, 3 pagi. Asal 3 pagi ni? Kau dah kenapa dengan 3 pagi ni? Rekod aku dah sejam dah ni. Sabarlah kejap. Sikit je. Sabar je. Calling my name. Wait. Apa ada tadi? Mom and dad were asleep. Kau safe nanti aku kasih tahu kau apa. Okay. Tak ada, tak apa. Nanti aku banyak cut je sebab ini kita banyak borak banyak ni je. Suara jauh. The voice was really far away. Look, new cameras and 142. I ada kamera nanti aku cut. okay. Payah buat part, cuma cut je. Ha. Sebab dalam Apa ni? Ada korang ada video. Oh no, aku takut lah video ni. Korang hati-hati. Ada video tak weh? Dia track apa tu tadi? Hijau tu. video tunjuk dah weh. Jap. Kan? Itu apa tu? Henry, kenapa kau pergi hutan seorang-seorang Henry? Ni pompan tu. Ni pompan tu. Bukan Henry je tadi. Kata Henry dia cakap ayah dia. Sebab dia orang panggil nama dia. I will follow. Oh tak, dia sendiri. Ha. Dia Henry. Sebab Maya hilang tiba-tiba. Lepas tu orang panggil nama dia tu. The voice stops. Oh ini ingatan Henry kan ni? Ingatan Henry. Bukan, tapi Henry kan mak bapak dia kan tiga mati. Habis tu Dah mak mati. tu siapa? Aku assume ayah dia dah dibunuh oleh Derry sekarang ni. Lepas tu dia macam Teringatlah macam takut. cik anaknya pula. Weh, mak ayah dia kan tadi kisahkan dia nak tunggu mak ayah dia tu. Tunggu je. Maksudnya dia tak tahu pun. Dah mati ke? Dah mati. Tengok je dulu. 1952. Asal dengan video ni. Tak apa tu, dia kan game. Asal dengan video ni. Apa tu? Laju je benda tu. Weh. Ready guys. Aku takut jalan fungsi je weh. Aku apa tu? Okay, ada benda. Tu hijau. Oh, you Betul aku dari tadi balik kat kata ni. Hantu, you play with Dia dekat dia. Laju betul dia Enderman ke? Dia macam Enderman. Banyak. Kan dari tadi teleport je. Korang dia macam makin dekat. Weh. Dekat. 12 Makin dekat. Oh tu mukanya. Aku nampak kepala. Nampak. Asal kegelapan je ni. Eventually I got bored and back into bag. Kau tak takut kau berjumpa balok tu? Henry. Apa tu? Watching. Dah habis ke? It's following us home. Oh no. No. Akbar. Dia ikut. No, ni tingkat siapa ni? Dia boleh gerak weh, dia boleh gerak kamera weh. Kita boleh gerak. Don't let in. Okay, tak boleh bagi dia masuk. No. Apa benda ni? Wah, takkan kena itu. Ini bukan final. Mana 4 ke? Agak no time. Toleh. Alah, kamera apa ni? Randomnya. Aku tak nak tengok.
Tinggalnya weh. Tutup lah. No, Tuji. Tapi saya pak gila. Weh, lagi gelap weh kita punya tu. Gelapnya. Kawan ni ini game betul-betul brutal lah seramnya. Rumahnya gelap, rumahnya gelap. Rumahnya semakin gelap. Kenapa dia lagu? Kenapa pasang lagu? Matikan lagu. Weh, ada mata weh. Mata. Ada mata. Mata? Apa? Mata. Ha, ada mata. Weh, mata. Weh, Bunyi apa tu? Mai. Ada mata. Halo. Kira apa? Just in before. Itu where? Mana? Mana? Sebelah kiri. Apa benda? Aku kena flashback. Sebelah kiri. Bukan nak bobi. Orang sebelah kiri. Kenapa belah kiri tadi? Abang nampak tinggi gila dia. Weh, warna hijau. Alien lah tapi. Your parent have to. Apa tak kau nak nampak ni? Oh. Weh, aku kena flashback terang gila tu. Flashbang sekali je. Tambah silau lagi tu. Orang tak jumpa kan hantunya. Apa sebab dia kena pantai ni? Incoming broadcast prepare. Malah asing ya Allah. Jangan jumpa aku macam tu. Tak baiklah hantu. Ni. Asal ni? Aku punya komputer kenapa ni? Laptop. Ada hang. Kenapa tak aku buat ni? Oh my god, Aku flash. Wifi aku crash. Weh, kau boleh tekan okey ya weh. Kita orang sekarang boleh gerak weh. Weh, Nufai, kau kat mana Nufai? Nufai aku kat mana? No, Nufai dulu. Tak, tadi aku nampak Nufai dan lepas tu hilang. Lah. Nufai terlift. Betul lift. bukan, aku bukan terlift. Memang tiba-tiba lift. Kick macam tu je. Lah. What? Ini memang. Sekejap. Gila lah game ni. Boleh kick orang macam tu je. Weh. Sekejap. Aku tunjuk dekat Nufai lah. Makin brutal game ni. Weh, mana? Malah apa ni? Weh, ada benda ke atas tu. No, hantu. Smoke detector. Apa ni? Ya Allah. Itu tangan. Jari. No, jari. What do you mean? Ada little tengkorak. Masa Lepas tu je Tanah. kita kencing beramai-ramai. tu je. Tadi aku tengok gambar kat bilik kita tadi tu tak tukar. Gambar yang tadi yang merah tu je lah yang tukar. Yalah restroom ni lah. Toilet. Oh my god, so asik. Oh my god, suara zipnya. Lain macam brutal. Terlalu audionya terlalu bagus je. Wah, gila. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku takut je tiba-tiba makhluk tu kat belakang. Hati-hati. Ada bunyi je lah. Ada benda ni. Tak. Sekejap. Masa dalam ni. Mana boleh? Turn off the light. Wait. Tutup lampu semua. Masuk kabinet. Nyorok. Ya, nyor. Okay. Tempat getah weh. Ya Allah seramnya. Matikan mic, kena matikan mic ke? I have to be silent. Matikan mic. Bunyi apa tu? Klik dot.
Korang tekan dot. Korang tekan dot. Game apa ni? Asal tekan dot pula ni? Apa benda? Oh laju dah, semakin laju, semakin laju. Wait, laju. Wait, aku tak boleh. Okay, aku rush. Oh, dapat. Okay, aku dah selesai. Ada lagi. Beramnya je ni. Kau ingat ni game apa? Oh, dah lah aku kalah ni. Bye-bye. Aku mati. Apa soalan dia? Kau masih hidup? Kau survive? You own that? Apa ni? Sekejap, weh. Sekejap, korang. You shall witness will on deck. Oh, sama. Sekejap, weh. Kita witness your on death. No. Kita mati ke? Weh, kita mati. Aku rasa. Sekejap, kita mati. Kenapa kau bunyi kereta? Apa dengan bunyi kereta tadi? Sekejap. Cepat. Kau punya cepat, weh. Kita orang lambat sikit. Weh, kita hidup lagi. Kita hidup lagi ya? Sebab kita Oh, thank goodness. Alhamdulillah. Kita bukan COC waktu. Dia kata, weh, cuba tengok. Game ni brutal lah. Parah. Oh, ada kawan kita ke? Aku tak boleh lah stay dengan Fail. Nah, Kalau motor macam ni kan habis lah. Kantoi sudah. kantoi semua. Weh, itu punya kereta, weh. Nak keluar ke? Kaki kita mati. Nak keluar Dah ke? jauh lagi tengok tu kat sana. Salah, kita kena ikut storyline. Jom keluar, jom. Makhluk asing pintu terbuka. Sekejap, rumah kita terbakar, weh. Weh, terbakar. Jangan cakap. Ha. Sebab kita tu Kita jadi Afton ke ni? jangan jadi William Afton. Oh my god. Kita jadi William Afton. Don't leave me, Michael. Michael, don't give me. Kenapa je bakar rumah kita? Oh my god. Okay, kita kena tengok. Gua ada benda tu. Sekejap. Pergi sana. Yang kena. Gender lah. Sekejap, aku rasa Chris dah mati lah. Where is Chris? Oh no. I need find his now. Halala. Chris, where are you, Chris? Alah, serius lah. This is blood. Ada blood. Maknanya. Follow the What, where? Mana? Jauhnya. Mana darah ni kita nampak? entah, aku tak nampak. Kalau jelas story yang nyata guys. Wait, korang. Follow the blog. Okay, tak payah follow lah. Dia nampak darah kat situ. Kan? Kan? Cari Chris. I really hope dan this jagung. okay. Korang tengok ada mes. Dah. Jauhnya. Yes, ada mes. Ada mayat. Makhluk asing. Tak tu Scarecrow. Apa tak? Siapa dia tak Scarecrow macam dia nak Christian tu pula ni? Kita pun cakap mayat ke weh tadi? Sekejap, dia nampak macam Scarecrow sebab badan dia macam buat daripada itu. Benda La. Jom, Okay. kita jalan-jalan kat hutan. Itu. Kenapa? Picit. Apa benda ni? Aku nampak benda merah. Apa benda ni? You? Oh my god. Chris, What happened to you? Don't worry about me. Kau kenapa kat situ seorang-seorang? Get to the car now. Nanti kuncian ni ke? Oh no. Astagfirullah. Kau kenapa tergolek? You red. Ni don't like. Nak suruh lari ke? Red. Kau wait. Kita lari. Run, baby, run. Run Atat- for your love. It's how they die. Nah. So much to run, baby, run. Biasa lagu macam tu. Makhluk asing ya Allah. Janganlah guna flashlight je kerja je. Aku kena flashback lah cerita ni. Get up. Ya. Oh my head. Oh my god, bulannya cantik betul. Lagi lah. Aku surprise kita masih hidup tau. Monsternya masih berkesian kat kita. Ha. Kita kat mana weh? Sampai dia bukan monster yang berkesian. Monster yang main-main dengan kita. Ada bunyi. Korang ada bunyi. Sekejap, aku tak nampak mana. Masa. Mana? Tak, aku tak nampak. Kenapa monster? Apa Safwan nampak benda ni? Kau tahu? Korang jap. tak nampak masa? Apa animasi apa ni? Aku nampak bulan je. Apa benda dia tunjuk kat aku? Aku tak nampak apa-apa. Dia tunjuk animasi pusing-pusing. Ya, kita selamat ke ni? Aku rasa aku kena ada recording lah supaya korang nampak apa je. Okay, kita naik kereta. Bye-bye rumah ni. Jap. Jap. Kita survive. Jap. Kita kat belakang. Sekejap, korang.
Kita kat belakang kereta ni. Siapa yang pandu kereta ni? Chris. Chris kan? Mana Chris hidup lagi? Bukan Chris kata suruh lari ke? Bukan Chris dah mati ke? Ah, Mana kita hidup? Siapa yang mandu kereta ni? Kita kita yes, tak kisahlah janji kita dah tamat. Yes. Tak habis ke? Oh my. Tak kisahlah siapa yang itu. Tahulah yang penting kita survive. Wah. Cerita itu lah. Sebenarnya. Kita suruh lari daripada makhluk tu. Aku recap balik ceritanya. So kita ni pergi camping dengan family kita. Okay. Lepas tu kita jumpa satu orang namanya Daryl. Ah. Daryl ni ajak mayat kita pergi hutan untuk pergi tasik lah. Tak tahu lah mancing ke apa. Lepas tu yang aku faham ayah kita suruh kita tunggu dalam van. Lepas tu tak boleh balik. Oh. Lepas tu kita balik rumah lah. Lepas tu kita bosan. Kita pergi ke hutan. Rakam. So kita nampak benda tu. rasa benda ni ikut kita. Ya, lepas tu benda tu ikut kita. Sampai ke rumah. Aku faham macam tu. Lepas tu kita macam amnesia tau. Kita tak ingat mayat kita dah mati dah maksudnya. Dah tak ada benda dia pun. Oh. Mana Ya. Aku rasa sebab dia traumatized kot lepas, you know, nampak monster macam tu. Mulberry Country. Faham. Dia macam tu. Ada sambung lagi? Ada lagi? What happened to Banner House? Check this out. Ni aku rasa ni dia punya cerita. Terbakar hancur. Tapi dia orang punya animasi wow. Jalan ceritanya. Apa? Apa tu? Dia lagi ke malu tu? Malu asing. Astaghfirullahalazim. Benda yang keluar macam tu je. Macam Michael Aston. Korang. Kan ini kan baru volume 1. Serius lah cerita ni berapa panjang. Tak nak aku sama volume 2. Volume 2 sama kau. Dia baru model satu tapi dah best ceritanya. Kan? Patutlah 10 M visit. Okay. Nah, Dah lah. Aku kena pergi kelas lagi, kelas kereta. Kalau kau nanti kau nak bawa kereta dah macam telinga itu.